Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang. Okay guys, so untuk apps ni, Nisa dah pernah tunjukkan video tutorial dia sebelum ni. Kalau korang nak tengok full tutorial, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni. So untuk video kali ni, Nisa just bagi video yang ringkas untuk korang tengok semula. Tapi kalau nak tengok full, korang boleh pergi dekat video Nisa punya part 1. Okay. So, first kali lepas korang dah download apa semua. And by the way, sebelum Nisa start, Nisa nak bagi tahu dekat korang yang ada lagi beberapa apps daripada developer yang sama dan lebih kurang je macam ni. Nisa dah letakkan juga dekat bawah ni. So, kalau korang nak try, semua apps yang Nisa letak kat bawah ni, semua adalah apps yang legit membayar. So, kalau korang nak try, korang boleh klik semua link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni, okay? Okay guys, so first kali, dekat apps ni, korang boleh dapatkan 30,000 coin secara percuma tau. So, macam mana cara dia? Korang pergi dekat button me ni, tekan je enter invitation code. Tapi kalau korang dah download guna Nisa punya link dekat bawah ni, so dia akan automatic bind lah. Tapi kalau tak ada, korang masukkan je kod yang Nisa letak dekat bawah ni. Lepas tu, korang tekan button submit. And then korang dah dapat lah 30,000 poin secara percuma tu. So kalau korang berminat, korang boleh try. Kalau tak nak masukkan pun tak apa. Okay, next Nisa nak tunjuk adalah dekat button redeem. So dekat redeem ni, korang boleh nampak kita boleh claim Touch and Go, Google Play gift card, bank transfer, Mobile Legend Diamond dan juga Free Fire punya Diamonds. So macam kebiasaannya untuk apps-apps macam ni, biasanya Nisa akan withdraw ke bank transfer ataupun bank transfer RM30, RM50 dan RM100. Ataupun dekat Touch and Go. So Touch and Go pun sama juga. Amount dia adalah RM30, RM50 dan RM100. Okay. So Nisa tak nak tunjuk panjang sebab nanti korang boleh refer je video yang lain. Cuma dekat sini, dekat For You ni, Nisa just nak tunjuk satu je dekat korang. Dekat For You ni, dia macam korang scroll TikTok tau. Tapi yang ni version yang dapat duit. Sebagai contoh, korang tengok je episod-episod ni. Macam korang tengok drama, tapi korang dibayar untuk tengok drama tersebut. So korang scroll je. Contoh macam ni ada 3 episod. Total episod berapa apa semua. Dan korang boleh tengok lah video-video ni. Ataupun kalau tak nak tengok dekat For You ni, ni macam FYP kita lah. Kalau tak nak pun, korang boleh tengok dekat home ni. Lepas tu ada popular shorts. So dekat sini, korang tengok lah apa yang korang nak tengok dan sebagainya. So dekat bawah ni, ada apa yang trending now, apa semualah. So, korang boleh tengok keseluruhan episod dia. And then, korang boleh nampak, lagi lama korang tengok, dekat sini akan lagi bertambah. So, korang tekan je dekat situ. Dekat chest box tu. Lepas tu, korang akan dibawa ke screen ni. So, boleh tengok lah. Earn 150 points more dan sebagainya. Lepas tu, korang akan dapatkan coins tersebut lah. So, untuk yang lain-lain, macam mana cara untuk dapatkan points yang lain-lain, Nisa dah tunjukkan di video yang pertama. So, untuk video ni Nisa tak tunjukkan lah. Tapi kalau nak tengok, boleh pergi dekat Nisa punya first video. So, basically itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.